Okey. Okey. 2 jam tunggu. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam rancangan mancing. Oh, dengar dah kena tu. Okey. Hari ni kita ada dekat Pantai Puteri. Kita mancing dekat JT, tunjuk. Okey. Malam ni kita cuba nasib lagi. Sekarang pukul 8.45. Okey. Lepas tu sekarang air tengah penuh. Kita cuba nasib malam ni. Okey. Apa kita update lagi. Yeah. Okay, let's go. Hari ni kita ada 2 setup. Macam biasa, mancing kecil satu, 15 kaki satu. Okey. Macam biasa setup kita. Biasa-biasa saja. Aoshima Prime Caster sama Shimano Speros 14,000. Okey, yang kecil ni Top C dengan Dewa Revros 3 saiz 3,000. Okey, kita cuba nasib mana ni. Adakah akan berhasil? Tu sahabat kita dekat situ. Okey. Moga ada manis-manis. Sekarang kita nak cek umpan. Mancing kecil ni saya kena langgar, kena gentap je. Tapi tak kena ikan lagi. Kita try pegang. Cek umpan dulu. Cek dulu. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Habis dah. Dah habis dah. Kita kena pegang lah, geng. Macam letak tak kena, geng. Okey, kali ni kita pegang. Ni kita pegang, kita duduk depan ni. Alamak, bunyi kapal. Ranjak ikan. Okey, kita balik. Ada ke tadi? Goyang macam ni. Goyang tu sama. Ada ikan ni. Tu. Berat macam tu. Ayah. Limpas lah. Berat sih batu kau macam ikan je. Macam kecil je. Balik kau balik. Mana boleh pakai lagi macam ni? Kau ah? Power batu. Tak ada, geng. Tak dapat lagi, geng. Geng dah lama pergi sekolah. Makan tak lekat dah.
Cik ni. Jangan-jangan Al-Ketam Alfonso. Ketam Alfonso. Pancing 12 kaki, kumpau. Tengok geng, tengok. Tengok aku nak alih dia bunyi. Tengok aku nak bergalih dia bunyi. Okay, tak ada. Oi. Oh. Dengar geng. Gering. Hei, makanlah betul-betul. Ha. Baru dia nak ada kau. Oh. Ikan target. Ikan target ke bukan? Selampai. Anak selampai. Tengok, tunjuk. Oh, saw. Dia dah start makan ni. Okey, dah start makan. Dah berapa ekor udang pakai? 10 ekor dah. Dah 10 ekor baru dapat satu. Talu. Dah 10 ekor baru dapat satu ke lama. Syukur. Okey. Berjam tunggu. Mana? Iya. Ui, serangin. We gonna fight here with the feet and the bass. Right now, listen up for DJ. Welcome to Ui, ada misai. Kurau. Baby kurau. Betul geng. Akhirnya. Alhamdulillah. Aja. Baby kurau. Ada janggut betul tak? Anak kurau. Dia angkat gambar cantik. Mana dia angkat gambar dia. Tengok. Turun. Sekejap. Okey. Lampu Mau lampu macam ni Yeah. Anak kurau. Cantik juga Cantik. Berapa lama tunggu?
Okey. Oh, Cantik kan. cantik. Boleh lah. Gaji ada. Lama tunggu guys. Akhirnya. Telan. Telan habis ya. Okay. Cuba angkat gambar. Boleh eh? Boleh. Okey. Okey, jom. Tukar umpan. Nasib baik ada makan. Aduh. Baby kurau geng. Semua baby je. Itu kita. Itu baby selampai. Ini baby kurau. Pasal ada janggut ni. Ada janggut, ada misai. Okey. Jom kita lanjut. Okey geng, kita update. Sekarang 11.30. 11.30 baru dapat 2 ekor. Baru anak kurau seekor. Gelama seekor. Air dah jalan surut dah. Okey. Walaupun air dah jalan surut, masih boleh dapat ikan lagi. Harap-harap kejap lagi ada lagi lah. Ikan tak nak makan. Apa benda makan? Jamban. Jamban makan. Ikan dah tak ada dah. Ayya. Pusing. Okey geng. Sekarang dah pukul 12.29 dekat 12.30. Angin dah datang geng. Ui. Angin datang bukan main kuat lagi lah. Tak boleh nak buat apa ke. Okey. Nampaknya setakat di sini perjuangan kita. Tak ada lagi dah baling-baling dah. Mancing galau pun bergoyang-goyang. Ada yang dah jatuh pun ada. Sebelum mancing ni lingkup, baik kita kemas. Okey geng, kita kemas nak balik. Okey, kita dah sampai rumah. Ui, kejap je ribut tadi. Si baik sempat gerak. Habis mancing-mancing jatuh. Okey. Hasil kita kali ni, ya, lama satu, kurau satu. Okey. Alhamdulillah kita tak kumpau. Seorang satu. Member aku dapat, ini aku dapat. Seorang satu. Okey. Jadilah. Setakat ni saja video aku kali ni. Lain kali kita cuba lagi. Okey. Jumpa di video akan datang. Jangan lupa like, comment and share. Jangan lupa subscribe. Okey. Jumpa lagi.